Kalau korang plan nak pergi Jeju, korang wajib tengok video ni sampai habis. Dalam video ni, banyak tempat-tempat menarik yang korang boleh pergi sambil layan view cantik dan paling estetik vibe macam drama Korea. Kami kongsikan perjalanan kami dari awal kami datang Jeju hingga hari terakhir kami di Seoul. So jom ikut kami explore 5 hari di Jeju untuk rasa vibe Korean nature yang tenang dan cantik, dan 1 hari di Seoul untuk rasai kehidupan bandar Korea yang sibuk, moden dan penuh warna. Untuk sampai ke Pulau Jeju, kami ambil 2 flight. Untuk flight yang pertama, kami terbang bersama Batik Air yang mengambil masa 6 jam pada waktu malam. Bermula dari airport KLIA 1 ke airport Incheon. Kami mendarat di airport Incheon pada jam 4 pagi waktu Korea. Masa ni kami agak nervous sebab kami banyak baca di social media immigration Korea agak ketat. Ada yang dah sampai tapi kena balik. Alhamdulillah, semua berjalan lancar, tak ada siapa yang kena balik. Semua dokumen cukup dan kami berjaya memasuki Korea. Masing-masing excited nak rasa angin sejuk dekat luar. Dalam airport rasa macam tak buka aircon. Mungkin sebab angin luar dah sejuk, so diorang tak guna aircon sangat. Kami menaiki bas untuk pergi ke airport Gimpo untuk penerbangan seterusnya ke Pulau Jeju. Sepanjang perjalanan, kami rasa agak lemas sebab bas ni pun macam tak buka aircon. Tapi lama kelamaan kami rasa selesa dan kami hanya nikmati pemandangan luar sepanjang perjalanan. Masa ni matahari baru nak naik. Sampai je airport Gimpo, kami ambil penerbangan yang kedua bersama Asiana Airlines. Ini adalah penerbangan domestik Korea dari Seoul ke Pulau Jeju. Penerbangan ambil masa 1 jam lebih untuk sampai ke airport Jeju. Kami mendarat di Jeju pada jam 2 petang. Masa ni kami bertembung dengan rombongan pelajar Korea yang turut membuat lawatan di Pulau Jeju. Selesai saja ambil luggage, kami terus keluar dari airport bersama dengan rombongan pelajar Korea tadi untuk ambil kereta sewa. Selain kereta sewa, korang juga boleh menaiki bas atau teksi sebagai pengangkutan awam di Jeju. Tapi kalau nak lebih mudah untuk pergi ke tempat-tempat menarik di Jeju ni, korang boleh sewa kereta. Kat sini semua kereta jenama tempatan Korea, iaitu Kia dan juga Hyundai. Kami sewa kereta dengan Angel Car Rental. Kalau datang dengan family, boleh sewa MPV Kia Carnival 9-seater ni. Anggaran lebih kurang 60,000 won satu hari. Untuk pandu di Jeju, korang mesti kena ada lesen antarabangsa. Boleh apply dekat JPJ Malaysia sebelum datang Jeju. Kat sini lorong dia sebelah kanan dan driver seat dia sebelah kiri. So jangan salah lorong, nanti viral lawan arus dekat Korea. Setelah jauh berjalan, baru ni kita orang sampai untuk isi perut. Rice for free. Rice for free. Okay, so another one, another one. Yes, and then 3 Hanchi rice bowl. Nama kedai ni Halal Badah Janchi Restaurant, terkenal dengan masakan asam pedas seafood Korea dan ikan bakar. Kedai ni sertifat halal by Korean Tourism. Siap ada tempat solat kat belakang tu. Serius, ini baru first meal kita dekat Jeju. Kuah asam pedas dia rasa lain sikit, tak ada rasa daun kesum. Lebih rasa kupang dan ikan bakar dia. Total semua sekali lebih kurang 250,000 won. Harga macam makan dekat Malaysia juga kalau makan satu family 200 ke 300 ringgit. Cuma jangan convert. Hari pun dah malam, kami pun baru lepas check-in Airbnb. Tapi tak sempat nak review sangat sebab rasa macam dah penat. Tapi tinggal jagung bakar je satu kat depan mana. Kami keluar kejap cari jajan dekat Siumat dengan nak pasal tekak sikit dekat Coffee Bean. Sebelah je dengan rumah yang kami check-in.
Esok pagi tu kami bangun, siap-siap untuk explore Pulau Jeju ni. Masa ni lah baru dapat tengok view cantik depan rumah kami. Angin laut dia rasa sejuk. Opa. Annyeong. Tempat pertama yang kami pergi, Sopjikoji. View kat sini memang cantik. Dengan angin sejuk yang kuat, laut biru yang luas, first time dapat tengok tepi laut Jeju macam ni depan mata. Batu-batu hitam kat sini bukan sebab tenggelam dengan paras air laut tau. Ni batu-batu lava gunung berapi beribu tahun dulu. Sini memang spot ambil gambar macam drama Korea. Cumanya kami ambil gambar dekat kawasan sini je. Kalau pergi dekat lighthouse sana tu lagi cantik. Siap ada glass house cafe, boleh lepak minum sambil layan view laut Jeju. Cepat sebelah tu. Cepat kali sebelah tu. Sejuk pipi dia. Sebelum gerak, kami singgah dekat gerai bawah ni beli sotong bakar. Sebabkan kami tak pergi kafe glass house dekat Sopjikoji tadi, kami singgah salah satu kafe yang lain yang ada dekat situ juga. Nama kafe ni Sopwipon Bakery. Dekat je tapi still kena drive. Kafe ni pun dekat sebelah laut juga. Hiasan dia pun cantik dan estetik. Kafe ni jual roti dan pastry serta minuman sejuk dan kopi. Kami tak beli roti atau pastry sebab tak halal. Kami beli air je untuk basahkan tekak. Minum dekat luar ni lagi rasa nyaman dari duduk dalam. Sebab kat dalam rasa macam tak buka aircon. Lapar ke? Lepas dah puas basah tekak, kami pergi ke Songsan Ilchebong. Tak jauh pun dari Sopjikoji tadi. Boleh nampak gunung berapi yang tinggi yang dah mati tu dari lighthouse Sopjikoji tadi. Ya, bukit yang tinggi tu adalah kawah gunung berapi. Kalau tengok dari atas, boleh nampak jelas bentuk kawah. Boleh bayangkan tak, beribu tahun dulu gunung ni keluarkan lava api panas. Hasilnya terbentuklah gunung dan batu-batu lava kat sini. Tempat ni dapat pengiktirafan UNESCO Tapak Warisan Dunia sejak 2007. Area sekeliling dia pun lawa. Ada padang rumput, ada batu lava dan angin sejuk dari laut. Tempat ni memang salah satu spot paling popular dekat Jeju dan memang berbaloi kalau nak datang ambil gambar serta hiking. Kalau turun dekat tepi pantai hitam ni, biasanya ada persembahan dari kumpulan Jeju Women Diver. Tapi diorang perform pukul 2. Kami tak dapat nak tunggu sebab nak pergi makan tengah hari dekat area bandar. Budak you semua ni. On the way nak pergi makan tu, kami lalu jalan tepi laut yang ada kincir angin tepi-tepi jalan sini. Kami pun berhenti kejap ambil gambar tengok suasana kawasan sini. Nama tempat kami berhenti ni Ojayo Beach. Boleh nampak batu-batu lava hitam dan air laut yang jernih. Siap ada orang Korea mancing ikan kat sini. Jernih tu air dia. Masa ni semua orang dah lapar. So kami sampai dekat salah satu kedai seafood dekat dengan Dongmun Market. Nama kedai ni Samseonghul Seafood. Ini first time kami makan ramen dengan sotong gurita hidup macam ni. Abalone dia pun hidup juga. Actually dia bukanlah hidup. Sotong ni dah mati dah. Kepala dengan isi perut dia semua dah tak ada. Tapi tangan dia ni je yang masih bergerak. Kalau masak dengan suhu panas sampai menggelegak macam ni, baru tangan-tangan dia pun mati. Bila makan tu rasa liat sikit. Kuah ramen dia pun rasa masam-masam sikit and rasa kupang. Kalau nak try rasa ramen dengan sotong gurita bergerak ni, boleh datang sini. Malam tu kami jalan-jalan dekat sekitar Dongmun Market. Kat sini ada jual barang basah, barang souvenir, makanan street food and macam-macam lagi. Kami singgah salah satu kedai kat sini sebab kedai ni je yang macam nak layan pelancong. Semua excited nak beli. Change.
이거다. 맛있어요 이거 진짜. 이거 베이비 먹어 베이비. You 안돼 베이비 먹어 베이비. Kat sini ada jual baju tidur dan jajan-jajan paket dengan konsep signature Jeju iaitu tangerine atau buah oren. Nak belikan nak? Dah. Kat dah. Beli apa ni? Beli apa ni? Beli apa? What is that? Kamsahamnida. Bye bye. Secret nak kembali mungkin. Sebelum balik, kami singgah dekat area street food nak cari hotdog. Tapi sebelum beli apa-apa, kena pastikan tak ada campur dengan non-halal food. Hotdog tu sejenis pancake Korea yang chewy dan lembut bila gigit. Dalam dia rasa manis, sama ada inti kacang merah atau caramel ataupun coklat. Rasa dia sama macam kuih getas kalau kat Malaysia. Untuk hari ketiga, hari terakhir kami dekat rumah villa Ewell Henro ni. Semua bangun nak siap-siap untuk check out dah. Rumah ni memang cantik. Ada 4 bilik, setiap bilik ada bilik air dan ada jacuzzi. Ada 2 ruang tamu, tingkat atas dengan tingkat bawah. Dua-dua tingkat ada dapur. Dan yang paling best, rumah ni menghadap laut. Boleh layan view sambil layan angin sejuk yang kuat kat luar ni. Kalau korang bernasib baik, boleh nampak dolphin dari villa. Tapi sepanjang kami duduk sini, tak nampak pun dolphin. Mungkin sebab kami banyak berjalan, tak duduk lepak sangat kat rumah ni. So, hari ni kami dah check out dari rumah yang cantik ni. Okay, dah don't cry. Sebelum check in dekat rumah lagi satu, kami singgah dekat Tangerine Farm dulu. Orang kata kalau tak pergi Tangerine Farm, tak rasalah pergi Jeju. So, jom ikut kami masuk petik buah tangerine. Nak masuk kena bayar 5,000 won. Kalau nak bakul kena tambah lagi 5,000 won jadi 10,000 won. Curry with Okay. 3 centimeter. Yes. Oh, chicken. Boleh bawa balik tangerine yang dah petik. Kalau tak ada bakul, boleh je petik makan dekat situ terus. Rasa macam limau Cina time Raya Cina. Limau dia tak ada biji guys. Tak manis. Kurang. Make sure kulit jangan sepah. Marah tuan kebun nanti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay. This one? No. Okay dah, jom balik. Jom. No way. Dah puas petik tangerine, kena pulang balik bakul dekat reception and bawa balik tangerine dengan plastik. Okay, bye-bye tangerine. Bye-bye tangerine. Lepas petik tangerine, kami makan dulu dekat kedai seafood Noraba. Memang kat Jeju ni kami cari kedai seafood je. Rindu juga nak makan ayam kicap ke, kari daging ke. Tapi tak ada, takut tak halal. Kat sini kami makan ramen seafood, ada gurita dengan mud crab juga. Lagi sedap dari kedai yang semalam tu. Kuah dia pun pekat juga. Tapi gurita yang ni tak ada gerak-gerak. Semua dah siap masak, tinggal makan je. Tepat. Kedai ni open space tepi laut. Dia tutup kedai pakai payung je. So dapat rasa angin sejuk dari laut sambil makan. Lepas makan tu, kami terus ke selatan Jeju untuk check in rumah kedua, iaitu di Yare Henro. On the way tu pun kami jumpa kincir angin. Jeju ni memang banyak kincir angin. So bila jumpa tu rasa macam uish, besarnya. Lepas tu nampak pula Gunung Halasan. Yang ni bekas gunung berapi paling besar beribu tahun dulu dekat tengah-tengah Jeju. Tada, sampai dah rumah yang kedua. Kat sini kami stay 3 hari 2 malam juga. Rumah yang ni pun betul-betul depan laut. Rumah yang sebelum ni menghadap laut ke arah tanah besar Korea, iaitu menghadap utara. Yang ni menghadap laut ke arah Filipin atau Taiwan. Dia menghadap ke bawah selatan. Kali
Alice, what are you doing? Huh? Open your shoes. Oh, siangnya tak ada orang buka shoesnya. Okay. Okay. Oh. Okay, go inside. Rumah ni pun ada 4 bilik juga. 2 dekat atas, 2 lagi dekat bawah. Tangga dia memang ngam-ngam laluan untuk seorang. Yang ni bilik kita orang, laki bini. Ada tingkap kecil view laut dan ada TV. Dia punya sea view kat sini. Dan ada TV juga kat situ. Kita dapat jacuzzi lagi. Ruang tamu dengan kitchen ada satu. Kecil sikit dari rumah sebelum ni, tapi still best kalau lepak dekat luar sini layan angin sejuk. Dah letak barang semua, kita orang keluar pergi dekat Siumat kejap. Tak jauh pun dari rumah tadi tu. Kalau datang seorang, jalan kaki pun boleh. Cuma bawa anak kecil ni better bawa kereta lah. Come on. Nak cari nasi untuk makan malam. Ni tak ada, ni ada. HACCP. Ni tak ada. Siumat ni pun tepi laut juga tau. Korang boleh beli air, lepak chill kat sini sambil layan angin laut sejuk. Sebabkan kami sampai dah petang, kami dapat tengok sunset dekat area kawasan rumah ni. Actually, saya lambat sikit je nak join diorang. Matahari dah terbenam dulu dah. Tapi kat sini kami jumpa beberapa kafe estetik. Boleh lepak minum sambil layan angin laut yang sejuk. Tapi kafe ni kosong macam tak ada orang. Tapi buka lah macam biasa. Saya perasan kedai yang kami pergi semua kosong, tak ada orang. Kecuali cashier tu ada lah. Kedai seafood yang kami makan pun tak ramai orang. Mungkin sebab bukan musim cuti atau diorang suka makan dekat kedai yang ada jual daging non halal. Mungkin lah. Malam tu kami keluar lagi pergi Domun Market. Actually Domun Market ni besar guys. Rasa macam tak habis pusing lagi semalam. Boleh sesat juga dalam ni kalau tak ingat pintu masuk. Medium 10,000. Medium 10,000. Kami singgah gerai uncle jual baby crab ni. Katanya rasa serbuk dia tu lagi pekat dari yang dekat Malaysia. Lagi sedap dan crunchy. Ada? Crunchy. Akak ni bagi tangerine dekat budak kecil ni. Yang budak kecil ni pun orang dah bagi tak nak pula. Rasa sebesalah pula tak beli. Lepas tu kami singgah kedai souvenir. Yang diorang ni duk sibuk pilih nak beli apa untuk kawan-kawan dekat Malaysia. Lepas tu kami cari lauk segar kat sini untuk bawa balik masak dekat rumah. Kalau nak beli apa-apa kat sini, make sure jangan tersalah beli. Sebab kat sini memang banyak jual non halal. Nak beli makanan pun beli yang tak ada campur dengan non halal. Esok paginya, kami keluar untuk explore lagi Pulau Jeju. Sementara tunggu yang lain siap, kami bergambar kejap kat depan ni. Boleh rasa angin dia yang sejuk. View dia pun cantik. On the way tu, kami singgah Siumat kejap nak cari jajan untuk alas perut. Tak sangka kat sini ada jual potato chip collab dengan Mr. Potato Malaysia. Siap ada logo halal Malaysia lagi. Tak lama lepas tu kami sampai dekat Snoopy Garden. Bangun geng. Kalau korang ada anak kecil, sangat sesuai bawa anak korang datang sini. Sebab dalam ni ada galeri kartun yang buat korang rasa masuk dalam dunia kartun. Sambil tu dia ada section untuk rasa vibe persekolahan. Dengan anak korang boleh main stamping. Lepas tu dia ada bahagian luar yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat estetik. Kalau korang yang suka ambil gambar musim autumn tu, boleh datang sini. Tapi time ni Jeju lambat sikit, pokok-pokok dia nak kuning, merah-merah macam tu. Kalau dekat Seoul dah banyak. So kami pusing-pusing kawasan taman ni sambil ambil gambar, sambil layan keindahan nature kat sini. Habis dekat Snoopy Garden tadi, kami jalan-jalan area bandar untuk makan tengah hari.
Kat Jeju ni tengah hari pun rasa macam pagi lagi sebab matahari dia sentiasa sengit. Kalau kat Malaysia tengah hari tu matahari betul-betul tegak atas kepala sebab Korea bukan dekat garisan khatulistiwa. Kali ni kami makan nasi Arab. Barulah dapat makan ayam dengan nasi. Owner kedai ni orang Arab ke orang Pakistan tak pasti, tapi bukan Korean. Pekerja dia je Korean. Kedai ni siap ada tempat solat khas untuk pelancong Muslim. Kalau korang nak makan ayam ke, daging ke, kambing ke, boleh datang sini, solat sekali dekat sini. Apa lagi? Angkat tangan. Habis je makan, kami sambung jalan-jalan dekat bandar ni. Tengok gelagat orang lokal kat sini. Kat Korea ni ramai populasi tua sebab kadar kelahiran diorang rendah. Tapi butik-butik kat sini kemain style low. Kami singgah salah satu Daiso kat sini, kod-kod ada barang best yang boleh bawa pergi Seoul esok pagi. Murah-murah weh harga dia, dari 1000 won ke 15,000 won je. Baju dalam 5,000 won je, macam RM5 lah. Tapi kalau convert kena darab 3 macam Singapura. So jangan convert. Esok pagi tu hari last kami dekat Jeju. Kami siap-siap on the way pergi airport Jeju dah. Tapi kami bukan terus balik Malaysia sebab kami terbang pergi ke Seoul dulu, jalan-jalan dekat Myeongdong. Kami ambil penerbangan domestik Asiana Airlines dari Jeju ke Incheon Airport. Penerbangan lebih kurang 1 jam lebih, so thank you Jeju for the experience being here for 5 days. Harap dapat datang ke Jeju lagi, Pulau Gunung Berapi ni next time. Lepas 1 jam kita atas awan, finally kita dah mendarat dekat Seoul, bandar terbesar dekat Korea Selatan. Benda first yang saya suka, dia punya pokok kiri kanan dekat bahu jalan ni cantik-cantik. Dah bertukar warna merah-merah kuning macam tu. Sebab Seoul tengah musim autumn. Bangunan dia nampak lagi cantik, lagi moden nak banding dekat Jeju. Kami simpan dulu barang-barang kami dekat money changer ni. Diorang buat servis simpan barang juga untuk beberapa jam. Ada banyak kedai-kedai skincare, butik-butik baju, kedai-kedai makan. Kat sini lagi crowded. Memang hiduplah tempat ni. Tak macam dekat Jeju kosong je. Cuma tak pasti ramai-ramai ni semua Korean atau orang luar. Sebabkan dari pagi kami belum makan, kita cari tempat makan dulu, isi perut sebelum explore Seoul ni. Macam ada nampak bendera Malaysia dekat tingkat 2 bangunan kedai ni. Nak tahu orang Malaysia ke tak, kita kena naik atas. Memang betul, owner orang Malaysia. Tak sangka orang Malaysia ada buka kedai makan dekat bandar Seoul ni. Nama kedai ni Mari Mokja. Ada hidangan makanan Malaysia kalau craving. Even ada roti canai juga. And of course, ada hidangan menu Korea. Sebabkan hari ni dah last dekat Korea, kita makan je lah menu Korea. Tteokbokki ni pun sedap. Tteokbokki sedap. Yang kita orang punya akak punya. Tteokbokki sedap, ramen tak sedap. Ramen yang sama. Ramen tak sedap, licin ke? Hai, nak pergi mana? Please. Habis je makan, kami decide untuk sambung jalan-jalan sekitar Myeongdong. Masa ni hari pun dah nak mula gelap, so suasana dia jadi lagi meriah, lampu kedai semua menyala, orang pun makin ramai. Memang vibe city nightlife Korea betul. Kami singgah salah satu kedai skincare sebab ada yang nak bawa balik Malaysia esok pagi. Sementara yang lain tengah shopping tu, tiba nampak gurita hidup dalam akuarium. Rasanya inilah yang viral makan gurita putih hidup-hidup tu.
singgah dari satu gerai ke satu gerai. Dekat Myeongdong ni memang syurga street food. Confirm tak boleh jalan lurus sebab asyik berhenti nak tengok makanan. Assalamualaikum. Chicken. Chicken one. Chicken kebab. One, two. Okay. Spicy or spicy? Spice. Okay. 20,000. Yeah. What do you want? I want. Three. You want? All. I chicken too. There's no one better. Malaysia. Wonderful Malaysia. Gerai pertama yang kami cuba, gerai kebab halal ni. Tapi dia punya friendly tu memang nak suruh orang beli kebab dia. Dia punya pembantu siap boleh cakap Melayu. Medium. Tak pasti sama ada diorang ni student atau expat. Thank you. Ahmad dia Ahmad. Thank you. Bye bye. Kamsahamnida. Kami beli untuk makan malam dekat hotel nanti. Tak cukup dengan tu, kami singgah pula dekat gerai kek ikan atau nama lokal dia bunga pang. Yang ini memang wajib beli kalau datang Korea. Rangup luar, panas dalam. Rasa roti prata. Roti prata. Bila gigit je, inti dia ada yang rasa caramel, ada yang rasa coklat atau ada yang rasa kacang merah. Teringat time hari-hari last puasa, time kita buat biskut raya kat rumah. Bau dia teringat malam raya tengah bakar kuih tak nenas. Mama, faster. Ambil. Buka. Wah. 다 가져. Ambil. 다 가져. Kamsahamnida. Thank you. Bye bye. Itulah aktiviti kami malam tu. Simple je tapi penuh dengan makanan dan suasana yang hidup. Memang best kalau datang Myeongdong waktu malam. Dan itulah penutup perjalanan kami 6 hari 5 malam di Jeju dan Seoul. Trip yang penuh kenangan dan pengalaman menarik. Dari rumah yang selesa kami duduk sampai ke tempat bekas gunung berapi yang diiktiraf sebagai UNESCO World Heritage. Setiap tempat memang ada cerita sendiri. Kami juga sempat cuba banyak makanan baru buat pertama kali. Ada yang sedap, ada yang buat terkejut dan ada yang mesti akan rindu bila balik Malaysia nanti. Dan sudah tentu penutup trip dengan suasana malam Myeongdong yang sangat meriah. Lampu terang, street food merata, orang ramai, memang vibe dia lain macam. Terima kasih sebab ikut travel journey kami dari awal sampai habis. Kalau korang enjoy vlog ni, jangan lupa like, subscribe dan tunggu video seterusnya. Jumpa lagi di vlog akan datang.